Saya pernah apply kat Maxis dulu. Tak dapat. Diorang buang resume saya kot. Ada lagi kot. Perkara ni sangat tak adil lah kalau kita sebut. Yang kau belajar degree pun, master pun, lain kali kau kerja tempat lain juga. Saya ulang sekali lagi adik-adik keluar sana, ibu bapa lah especially yakinlah diri bahawa saja pembelajaran di Politeknik, Diploma Kejuruteraan Elektrik Komunikasi DEP sangat relevan masa sekarang dan sangat diperlukan oleh industri-industri di luar sana. Bina rangkaian. Gitu kan kaya? Kalau dia macam kabel. Tapi kita pandangan negatif dengan kabel lah. Kabel? Kabel. Oh, kabel. Oh, dia kerja sebab ada kabel. Betul. Macam tu. Oh, kabel tu lah. Tapi sebenarnya benda tu bagus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar Educast. Baik. Selamat datang ke Sepatah 2 Polisas Educast. Pada hari ini, kita akan bincangkan tajuk yang bertajuk DEP dari Diploma ke Dunia Profesional. Bersama saya, dua orang panel yang hebat, iaitu Encik Asif Encik Ais boleh kenalkan diri? Okey, terima kasih. Apa tadi? Sepatah 2 kan? Ya, Sepatah 2. Okey. Terima kasih kerana menjemput saya lah. Program semua sihat Sepatah 2 ni penampilan sulung saya lah dalam Sepatah 2 Polisas Educast. Saya Rais Ramani Abdul Rahman, Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Shah Jahan Mansyah. Sesuai lah pada hari ni bersama-sama kita Syafiq Ya, saya Syafiq Syafiq. DEE ke DEP? Saya DTK. Pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik Komputer. Ya. Saya dalam bidang telekomunikasi lah. Graduate telekomunikasi. Ketua Jabatan since 2021. Saya join Polisas since 2007. Dan sekarang sedang berada di JKI lagi lah, alhamdulillah. Dan DEP ni adalah DEP Diploma Kejuruteraan Elektrik Komunikasi, ataupun singkatan di dalam DEP adalah akronim Polisas tu. Sangat hampir dengan diri saya lah. Saya adalah pelajar DEP di universiti dan pensyarah DEP juga. Di JKI ni. Kalau saya tak jadi ketua jabatan, mungkin saya jadi ketua kepada program tu. Dah berapa lama dah Encik dah mengajar, jadi pengajar DEP ni? DEP since 2007 lah. 2007 sampai sekarang lah. 2007 sampai sekarang pun masih lagi mengajar. Kalau tanya saya lah, kalau tanya panel seorang lagi lah saya punya, dia panggil encore business saya lah adalah fiber optic communication lah. Itu bersama dengan apa tu? Encik Dr. K. Dr. K7. Dr. K7. Okey, Dr. K7 baik. Betul lah tu, comeback saya tu. Okey, baik. Di sebelah kiri saya pula. Boleh perkenalkan diri, Encik? Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kerana menjemput. Saya sejam tu je nak berkongsi ilmu dan pengalaman kepada warga Polisas. Saya Syarifuddin Hasif, merupakan alumni DEP itu sendiri. Saya masuk tahun 2020 sampai 3 tahun, iaitu 2023 saya baru grad tahun lepas. Okey. Saya merupakan seorang pekerja di salah sebuah syarikat terkemuka di Malaysia, iaitu Maxis. Maxis. Betul. Oh. Saya menjawat jawatan Network Operation Associate. Network Operation Associate. Betul. Dia engineer ke? Assistant Dia engineer? skop kerja macam engineer. Macam engineer? Macam engineer. Tapi technician lah. Technician lah. Tapi technician. Boleh tahan boleh masuk Maxis lah. Apa rahsia tu? Saya Sebab- tanya salah pula ya. Rahsia dia Apa rahsia sampai masuk Maxis? nanti kita cerita. Oh, terus cerita. Sebab dia Maxis ni orang panggil nama, bukanlah nama biasa-biasa macam kalau di Malaysia ni orang kata Maxis, wow, Maxis kan. Betul. Saya pernah apply kat Maxis dulu. Tak dapat. Diorang buang resume saya kot. Ada lagi kot. Okey, kita orang kata asyik borak pasal JKE, DEP dan orang kata apa benda DEP ni, apa benda yang apa maksud DEP ni kan. So Okay. boleh tak Encik Rais terangkan apa lebih, orang kata lebih terperinci dan mendalam apa maksud DEP? DEP. Apa yang orang kata apa kos dia, apa yang kenapa dia relevan dengan industri sekarang? Boleh tak Encik bincangkan? Dulu Syafiq isi UPU.
Macam apa Syafiq isi DTK? Kalau macam saya sebenarnya daripada masuk sini melalui college community. So saya Okey. saya ambil college community dekat PAI Besar. Saya punya course tu SSK, iaitu CJ Sistem Komputer Komputer. dan Rangkaian lah. Lepas tu sambung DTK lah. Ya, sambung DTK. Okey. So masa SPM tu ada dengar tak? Diploma Kejutan Elektrik. Tak, orang panggil tak ada dengar Tak juga ada lah. dengar? Sebab saya orang panggil, dulu saya lebih fokus pada orang kata macam nak jadi sukan apa semua. Lebih nak orang panggil nak jadi nak ke arah dunia sukan. Tak ada orang kata lebih engineering, tak ada. Tapi sejak masuk orang kata sijil kan. So dia nampak pergi sijil ni pergi ke engineering ni lagi macam wow. Dia settle. Salah tak, macam dulu kat sekolah kan, ada tak macam kaunselor ke cikgu cerita, okey awak lepas belajar ada boleh bersambung dekat universiti, sambung kat politeknik pun ada diploma, ada tak cikgu cerita macam tu? Cikgu dia ada cerita, dia lebih orang panggil lebih tekankan untuk jadi diploma, lepas tu masuk U apa Ada lah. semua. Ada. Ada idea lah tentang DEP tu, ada idea ke macam keluar college community baru dengar? Dia Macam basically ni lebih kurang macam keluar daripada KK tu baru saya Okey, dari situ. baik. Itulah balik pada soalan Syafiq tadi kan. DEP Diploma Kejuruteraan Elektrik untuk komunikasi. Kita ada di Politeknik ada JKE sendiri lah ada 23. Kalau saya salah saya minta maaf lah 23 ke 25 program. Di JKE kita ada 3 program utama. DEP Komunikasi, DTK Komputer, kemudian kita ada DEE satu lagi lah, Diploma Kejuruteraan Elektrik Elektronik. DEP basically dia adalah salah satu cabang daripada electrical engineering. Tapi dia fokus on communication punya teknologi. How kita sembang hari guna phone, macam mana internet kat rumah kita sustain, macam mana perhubungan di antara satu tempat ke satu tempat, macam mana data tu dibawa, limitation dia, challenges dia, teknologi di sebalik dia. Itu kita belajar dalam DEP, dalam diploma. So macam Aziz tadi belajar DEP, dia jual diri dia perform diri dia kan. Saya dulu DEP saya belajar fiber optik. Bagus, kita ada maintenance dalam bidang fiber optik. Saya dulu DEP saya belajar pasal microwave. Betul? Sesuai dengan bidang kami untuk kita troubleshoot microwave punya function. Itu adalah contoh-contoh. Itu kalau kita nak berbicara dalam line pekerjaan lah. Beside that, DEP juga membuka ruang untuk sambung belajar dan sebagainya lah. MTUN, Malaysia Technological University Network, MTUN, UMP, UMPSA kan, Unimed, UTM Melaka, UTSM Johor kan. Mereka ni adalah universiti-universiti yang bertanggungjawab ataupun yang akan mengambil tanggungjawab untuk menyediakan keperluan, kemudahan pelajar-pelajar diploma politeknik especially sambung belajar. So daripada DEP ni luas lah, sambung belajar pun boleh, pekerjaan pun recognizable, sangat dikenali lah. Walaupun saya harus berterus terang lah orang kat luar sana macam seperti Syafiq tadi kan. Pusing-pusing je nak jawab DEP Betul. kan. Asyik tu macam mana ambil DEP? First kita masa mula memang kita tak tahu. Tak tahu apa lah. Tak tahu apa itu. Lepas tu main UPU tu. Tapi kita rasa macam DEP elektronik, mana mungkin bahagian elektronik, bahagian board tu kan. Mesin board tu lah. Mesin board tu. Juga lepas tu DEP perhubungan, mungkin bahagian telekomunikasi. Rasa ada point lah masa kita isi tu. Tapi asasnya kurang tahu lah. Betul, saya pergi sekolah ke Canberra lah, sekolah lain lah. Kita sekolah kau lah, tapi ke Canberra. Tanya, cik DEP ni apa? Komunikasi ni. Macam orang TV3 tu cakap-cakap TV3 tu pakai mic macam sekarang kan. Cakap-cakap Aziz Desa ke Zaki Anas, itu zaman saya lah. Zaman sekarang siapa? Fatri Yahya kan. Alright, macam tu lah. Okay. Berdasarkan tajuk kita pada hari ini, dari diploma ke dunia profesional. Okay, orang kata, lepas contohlah macam saya, lepas habis diploma, apa yang saya kena buat? Apa pilihan saya ada? Masuk kerja ataupun sambung belajar? Orang kata, benda tu asyik bermain di fikiran saya. Kadang benda tu pun kalau kata tak silap saya, mesti benda tu pun akan bermain di fikiran encik asyik selepas habis DEP, betul tak? Betul. So saya nak dengar pendapat daripada Encik Rais sendiri. Apa orang panggil pilihan paling bijak untuk saya, sama ada sambung belajar ataupun kerja je masuk terus industri ni? Sebelum saya jawab soalan tu lah, saya rasa Cik Asif lagi sesuai jawab soalan ni. Sebab Cik Asif fresh graduate terlepas, sekarang Cik Asif buat apa? So saya rasa cuba Cik Asif Boleh Cik Asif kongsikan?
Jadi Ah. kalau kita tanya apa, kita nak sambung belajar ke kita nak terus Kerja. kerja? Jadi benda tu bagi saya tak ada apa yang salah. Tapi yang salah kalau kita tak ada tujuan tu. Kita keluar kita nak pergi mana? Okey. Jadi sebab kalau contoh kita ada minat dalam kita ada minat dalam untuk sambung belajar, kita ada rezeki lebih, jadi saya rasa sambung belajar lah. Itu mudarat dia lebih rendah. Tapi kalau kita rasa kita ada tujuan, sebab di luar sana macam saya sendiri sekarang bekerja, ada beberapa industri ataupun beberapa pekerjaan yang memerlukan kemahiran untuk kita pergi lebih jauh. Mana contoh kita ada kita ada kemahiran, kita ada pengalaman 3 tahun contoh kerja. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja 3 tahun. And then kita sambung belajar degree. Itu lebih memudahkan kita untuk pergi lebih jauh daripada kita Setakat diploma saja. setakat diploma. Okey. Jadi sambung belajar pun bukan je degree, orang kata. Sekarang kita ada kerajaan bagi inisiatif iaitu apa tu? Master tu. Bukan CJ jangka pendek. CJ professional. CJ professional. Oh, jangka pendek. Betul. Jadi Jadi ambil itulah. saya pernah ambil dulu. Okey. Di kuliah high-tech selama 2 bulan saya ambil system integration. Oh, yang di bawah syarikat peneraju tu. Betul. Oh, Yayasan peneraju. Yayasan peneraju. Jadi Yayasan peneraju. mana kita system integration macam contoh kita melibatkan company Intel Baik. macam tu lah. Jadi itu memudahkan kita untuk grow lebih jauh lah kita. Jadi tak ada salah, tak ada betul untuk sambung belajar ataupun Itulah Syafiq. Saya sebenarnya teruja sebenarnya kan. Macam mana Asif rasa lah. Sebab apa Asif mengambil Asif bekerja? Sebab apa? Point apa yang Asif jual tu? Asif handsome ke? Asif boleh cakap bahasa Melayu dengan baik ke apa? Sebab contoh lah tu. Okay. Sebab apa? Sebab saya rasa macam tempat masuk Asif kan, pelajar diploma politeknik, apa? Bukan rahsia lah apa. Yang menarik minat ambil Asif tu, Asif rasa lah. Bagi saya kalau sekarang staff-staff Maxi yang bekerja bersama saya ada juga di kalangan DEP tu sendiri, macam senior-senior kita. Alumni DEP? Alumni DEP. Padahal kita tanya dari mana? Dari Polisas. DEP. DEP. Macam tu. Jadi saya rasa poin utama yang dia orang ambil adalah DEP tu sendiri, di mana kita belajar berkenaan dengan telekomunikasi. Walaupun kita diploma, tapi kita belajar banyak lah. DEP tu diploma kejuruteraan elektronik komunikasi kan. Kita belajar microwave, kita belajar fiber optik, dan juga kita belajar satellite. Apa semua tu lah. Jadi di Polisas juga ada dia menawarkan inisiatif untuk kita ambil CJ yang profesional tu, CJ fiber optik yang C1 C2. Oh, CJ profesional tu. Betul. Oh, fiber optik internal, fiber optik external tu. Itu CA1C, CA2C. Itu menarik minat syarikat juga lah untuk kita untuk diserap. Maknanya betul lah. Minta maaf lah saya tanya sekali. Mana bila Hasif ada resume lah ya, DEP, CA1C, CA2C, mesti sangat berminat dengan item tu. Betul. Sebab biasalah kita majikan ni dia nak apa yang value yang kita ada. Walaupun kita di diploma ke politeknik ke, tapi apa value yang kita ada. Saya rasa politeknik ataupun especially DEP tu sendiri banyak menawarkan item-item yang Maxis nak Atribut tu lah sifat-sifat yang diperlukan di luar sana. Betul. Jadi tuan-tuan dengar sendiri lah tuan-tuan professionalism. Sila. Okay. Saya nak cakap pasal ni. Bila Cik Asy dah cerita pasal Maxis kan, macam mana pengalaman dia bekerja apa semua kan. Cuba Cik Asy ceritakan apa orang panggil sepanjang dekat Polisas ni, apa yang pencapaian Cik Asy ada, apa yang orang kata salah satu cara ataupun program yang Cik Asy masuk boleh masuk, ini boleh ni, so boleh digunakan pakai sampai sekarang macam tu. Okay. Selain daripada subjek DEP yang saya ambil, yang saya cakap microwave, satelit dan sebagainya tu, jadi saya juga bagi aktif dalam pengurusan kelab
Jadi dulu saya pernah menjawat jawatan apa Pembimbing Rakan Siswa, iaitu Presiden Pembimbing Rakan Siswa PRSP, dan juga Biro Rakan Siswa MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, dan juga pengurusi kelas elektron. Oh, kad elektron. Ah, Sebab saya pun salah seorang ahli kad elektron juga. oh ya ke? Mana junior. Jadi Elektron. dengan join-join benda tu, mana kita sedikit sebanyak kita dapat menambah skill-skill kita. Kemahiran kata soft skill, communication skill, pengurusan masa dan juga disiplin lah. Jadi benda tu menjadi nilai tambah kepada diri kita untuk kata untuk kita masuk ke alam pekerjaan, alam industri itu sendiri. Okey, Encik Asif sendiri kan, sewaktu orang panggil, saya nak tahu apa pengalaman Encik Asif selama contohlah seminggu pertama dekat Maxis tu, apa orang panggil, apa pandangan Encik Asif tentang Maxis ni, ataupun apa macam, "Uish, apa aku nak kena buat ni? Apa yang aku nak buat?" Dia macam tu. Dia macam tak tahu nak buat apa ke ataupun macam mana? Jadi first masa saya masuk tu, saya macam mula-mula kita tak tahu, tapi kita ada knowledge lah. Kita ada knowledge sikit semasa kita belajar tu kan. Betul. Kita tahulah apa itu microwave, apa itu fiber optic, macam mana kita nak troubleshoot. Macam Tuan Raif pernah ajar how to supply. How to supply betul. apa. Jadi Saya nak share pasal splice ni. Setiap sem orang Indonesia saya lah. Cik terima kasih ajar saya splice, tapi sekarang saya pakai. Mana ilmu splice tu boleh jual di mana-mana. Kita sebut splice tu, semua orang macam teruskan. Jadi macam mana kita nak troubleshoot dari point A to point B. Macam mana kita nak tu. Jadi benda tu kita belajar kat DEP tu sendiri. Okey. Macam apa yang masuk flash-flash ni, macam saya pun macam tanya apa benda flash-flash lah. Apa cerita tu? Okay. Bagi Kalau sikit. di dalam elektrik dalam kerjaan elektrik, kita ada welding. Jadi, Welding wire tu lah. Kena raya ni. Wire. Tapi kalau dalam DEP tu sendiri, kita tak menggunakan welding sebab fiber optik tu dia adalah sebuah kaca yang halus yang memancarkan cahaya. Betul. Memancarkan cahaya. Jadi macam mana kita nak sambungkan kalau dia putus. Fiber optik tu putus, core tu putus, macam mana kita nak sambung? Kita menggunakan satu mesin iaitu splicer. Splicer. Kita sambungkan menggunakan splicer tu untuk kita sambungkan kaca yang halus tu. Jadi macam orang kata welding Sambungkan dua wire kan. Sambungkan dua wire. Kalau elektrik kita sambung pakai apa? Connector. Betul. Kalau fiber optik kita sambung pakai splicer. Okey, Encik Rais, Baik. orang kata mesti Encik Rais pernah orang panggil berjumpa dengan Encik Hasif ni dekat Polisas, betul, serta mengajar dia. Ni pelajar saya ni. Boleh Encik Hasif orang panggil orang panggil tak, boleh tak ceritakan dia macam mana keadaan dia waktu kat kelas tu? Adakah dia orang panggil macam strict macam tu, tengok apa yang buat sengaja kan? Saya terus terang lah. Kalau tengok Asif ni personality dia, kita tahu macam tidak menyangka pengerusi rakan sebaya kan, biro MPP, pengurusi kelas elektron, tengok dia style macam tu lah. Tak adalah huha-huha, betul. Huha tu pun macam ngorak perempuan ke, dia kena diam macam tu je. Istilah dia juruh lah. Tapi saya pun macam lama-lama bila saya dah kenal Hasif kan, rupanya budak ni pandai bercakap, pandai buat diri, masih sama fokus dalam belajar. Tapi betul saya tidak terkejut lah. Produk DEP Cik Asif ni sendiri boleh berjaya breakthrough dalam bidang profesional. Sekarang berada dengan syarikat gergasi Maxis tu sendiri lah. Dan saya boleh katakan elemen-elemen dalam kelas kan, satellite, fiber optik, juga elemen-elemen luar kelas yang belajar kat Politeknik ni, Cik Asif beritahu tadi kan, lead rakan sebaya, lead MPP kan, lead satu lagi apa dia tadi, rakan sebaya, MPP, kelas elektron. Kelas elektron kan. Lead perkara-perkara tu adalah attribute ataupun sifat-sifat yang penting kepada kesan pada Cik Asif tu sendiri. Tanyalah Cik Asif, saya bangga sebenarnya. Saya jual nama Cik Asif ni dalam setiap kali kelas saya lah. Tengok staff saya buka Facebook dan Instagram dia. Tengok ni, staff saya, bukan staff, student saya sekarang saya berjaya. Jadi tuan-tuan kat luar sana, di JKE lah, adik-adik lepas SPM,
Yang telah isi program UPU, kita ada ambilan lagi. Jangan ragu-ragu untuk sambung pekerjaan di Politeknik, especially di EP Polisas. Diploma Kecerahan Elektrik Komunikasi di Polisas. Betul. Sangat besar peluang belajar dan juga peluang sambung belajar, insyaAllah. Orang kata jangan takut dengan orang panggil perkataan kejuruteraan elektrik ni, sebab orang kata masuk-masuk macam saya sendiri pun macam masuk-masuk apa benda ni kan, macam susah je, sebab memang orang panggil mentaliti mula masuk tu macam dengar kejuruteraan, biasa bila perkataan kejuruteraan ni kan dia macam apa benda ni macam susah je, tapi bila saya sendiri masuk dan belajar sampai sen 2 sekarang ni macam tak adalah susah pada pun, cuma adalah dia punya ni sikit, tapi macam bila Ada cabaran semua. cabaran dia macam Cabaran susah nak belajar. Cabaran tu ada. Betul. Okey, baik. Okay. Daripada Encik Rais kan. Baik. Okay. Orang kata macam saya sendiri kan, macam mana saya nak macam mana Encik Rais sendiri orang kata macam mana saya untuk sambungan orang kata sambung belajar masuk industri ni kan. Orang kata disebabkan dulu kan sebabkan pandemik COVID kan. Pandemik COVID, orang kata pelajar orang panggil dah macam down macam malas nak belajar apa semua. Dia orang kata tak payah belajar, sambung orang kata kerja terus ke apa semua macam tu kan. Lepas tu orang akan kata bukan ilmu ni tak adalah betul mana pun. Sambung belajar tak apa. Tapi asal kerja awalnya dulu ni mesti kena kerja. Kau orang ni, sebab kalau kita tengok sendiri pun banyak graduan kan, orang kata ni dia dah sampai degree apa semua tapi tak ada orang kata tak ada kerja apa semua. So macam mana kita nak kena ada personality macam mana untuk supaya syarikat besar ni macam make sense apa semua ni tertarik dengan kita sendiri. Saya dapat satu lah soalan Syafiq tadi kan. Belajar pun boleh tu ada kerja, betul? Betul. Kan? Ramai je graduate. Saya bukan nak rendahkan institusi akademik ni kan. Tapi perkara ni sangat tak adil lah kalau kita sebut. Kau belajar degree pun, master pun, lain-kali kau kerja tempat lain juga. Betul lah, kau tak kerja bidang tu juga. Bagi saya ni adalah mentaliti yang sangat salah lah sebenarnya. Kan? Betul lah saya cakap kan. Kita belajar ni bukan kita develop perkara yang dalam kita belajar tu saja. Kan? Apa yang paling penting bila kita belajar ni, kita salah satunya lah, kita boleh menempatkan diri kita di kalangan teknokrat. I mean kalau you pergi satu office, you bawa SPM saja, agak-agak laku tak? Susah. Dunia sekarang ni tak ada kan? SPM tak ada dah. You pergi satu tempat teknokrat, you bawa diploma, beza betul tak? Betul. Beza. You bawa degree, beza betul tak? You bawa master, beza betul tak? Dia untuk kita dapatkan pekerjaan tu, dia akan tengok pointer kita juga. Kita dapat interview tu, nak dapat kena ada juga tu untuk lulus kan. Dan seterusnya how kita bawa diri kita lah, dengan elemen-elemen yang Hasif beritahu tadi kan. Cara bawa diri, cara kita handle situation, cara kita handle staff, cara kita handle dengan orang atas, cara kita handle pressure, perkara-perkara macam tu sangat penting. Dan perkara-perkara macam tu kalau kita tak belajar, kalau kita tak libatkan diri kita dalam institusi, dia tak dapat. Kita jangan anggap macam belajar dapat diploma sekeping. Ayat itu macam pantan dengar tu. Kalau kau belajar sekeping je dapat. Betul. Biasanya orang panggil masyarakat lu mesti macam diploma je, degree je. Dia macam perkataan je tu macam dia agak sekeping kan. Betul. Kalau Hasif tak ada diploma boleh mesti nak terima agak-agak. saya rasa susah Kan? Saya tak terima langsung, bukan susah saya rasa. Saya tak terima. Baik Syafiq, baik. Okay. Macam Cik Hasif sendiri kan, sebagai seorang alumni Polisas kan, apa orang panggil sepanjang belajar kat Polisas ni, apa cabaran dan halangan sewaktu orang panggil tengah belajar ni? Mesti daripada rakan sendiri ke ataupun situasi ke, macam mana? Maksud saya perjalanan Cik dekat dalam Polisas tu macam mana? Susah senang dia? Saya tiada benda yang senang sebenarnya. Tiada perkara yang senang kan? Tiada benda yang senang. Betul. Cuma itulah, kita dapat untuk kita seimbangkan akademik dan kurikulum tu agak susah. Betul. Jadi benda tu lah yang akan melatih kita untuk bekerja nanti. Macam mana kita nak uruskan macam mana nak uruskan task, macam mana nak uruskan task ni dalam masa yang ditetapkan. Macam mana kita nak bahagikan task-task ni. Jadi benda tu, walaupun kesukaran yang kita hadapi semasa belajar, banyak apa-apa yang sukar tu, jadi benda tu dapat membantu kita semasa pekerjaan. Kira macam time belajar kat Polisas ni kan, apa Cik Hasif punya ni panggil personality macam saya kena ikut jadual, kena ikut ni ke, ataupun macam tak apalah ikutlah, macam ni kelas masuk je lah kelas, tak payah nak
tak kata tak nak kita kejar ataupun ilmu tu macam tu ke ataupun macam mana? Kita kata kita belajar. Memanglah kita tak ada jadual yang strict lah. Kita ada santai punya orang. Jadi tapi kita kena pandai manage lah. Kita kena pandai manage apa yang priority, apa yang kita boleh skip. Mana kalau kita nak keluar ke apa, minta izin lecturer dulu. Atau adab tu kena ada lah. Mana-mana kalau saya cuba relate lah. Dulu Asis cuba tadi kan, kita pandai manage priority kan. Mana ada yang boleh skip sebagainya. Perkara tu memang apply dekat masa kerja je. Sangat. Sebab kita ada task yang utama, yang urgent je tu. Kalau kita ada task A Okey. yang biasa, tapi lepas tu kita kena dapat task yang melibatkan customer. Jadi kita kena apply yang, kita kena pergi yang priority dulu. Contoh kita kena pergi yang Kena selesaikan customer dulu tu. betul. Jadi kita pandai manage lah. Maknanya orang panggil dalam, okay lah, walaupun dalam santai tu manage masa tu mesti still kena ada lah. Dia macam okay, kalau nak buat macam ni kita kena ada masa-masa dia pun semua macam tu. Okay, baik sama. Okay, daripada pandangan Encik Rais kan, Baik. orang kata macam saya sendiri pun, orang kata sebab tak, walaupun tak habis lagi, orang panggil pemikiran ni akan muncul bila time saya dah habis diploma. Dia macam saya risau sebenarnya. Maksud saya risau ni macam yalah, macam orang kata pilihan tu lah. Saya macam saya nak sambung belajar ke nak masuk industri lah. Sebab orang panggil Nak kerja terus. nak kerja terus. Dia macam mana orang kata pun nasihat Encik Aziz sendiri kan, Encik Rais, maafkan saya. Dia macam Encik Rais sendiri, pandangan Encik Rais untuk macam mana untuk orang panggil orang kata Macam nak bantu awak macam nak membantukan saya untuk buat pilihan yang okay, nak sambung belajar ke nak sambung kerja. sama kerja macam tu. Macam okay, saya nampak tujuan saya tu macam tu. Tak adalah orang kata sama-sama sekarang ni apa semua kan. Kalau saya tanya saya lah kan, saya sendiri, saya peribadi, sebab saya dibesarkan dengan keluarga akademik lah kan. Dia kata lepas diploma you kena ada set satu minda dia you kan. You tak boleh macam diploma is my last belajar, tak boleh. Tak boleh bagi set minda macam tu. Sebab macam saya kata tadi lah, terus terang, bukan saya nak merendahkan mana-mana level tak kan. Kalau you ada SPM dengan diploma, orang tak pandai SPM betul tak? Betul. Orang pandai diploma lagi. Cuba you tukar, you ada diploma dengan ada degree, orang pandai mana lagi? Orang pandang tu maksud saya adalah peluang kerja tu sendiri. Degree kan, peluang kerja tu sendiri kan. Let's say kalau diploma di Malaysia ni, kita treat kita punya pekerja based on dia punya qualification lagi. Betul tak? Orang pandai mana buat kerja pun, tapi kalau ada diploma saja, level gaji tak tu je. Betul tak? In certain area lah. Betul tak? Tapi kalau awak ada degree, orang akan treat, dia ada degree, dia dah pandai buat kerja, orang akan degree dia higher. Dan seterusnya lah. So plus saya punya nasihat balik pada soalan Syafiq tadi, kalau you grad lah, pointer pun boleh tahan, terus isi borang sambung belajar, terus isi masa yang sama, terus juga ambil peluang untuk sambung degree, untuk buat kerja di syarikat korporat ni lah, macam Asif kan. Saya tahu di benak hati dia, dan dia nak sambung belajar lagi, betul tak? Betul. Setuju? Nanti di syarikat yang kita kerja tu, diorang ada laluan untuk mudahkan kita sambung belajar, sebagainya, cuti, kemudahan cuti. So bear in mind, terus belajar sehingga ke akhirnya, dalam masa yang sama ambil peluang yang ada. Dapat point saya tu. Dapat. Okay, Encik Asif kan, sebab kita dah borak pasal diploma apa semua di IP ni kan, boleh tak Encik Asif beritahu saya, dalam banyak-banyak masa dan Encik habiskan 2 tahun lebih dekat Polisan ni, apa yang orang panggil subjek ataupun topik macam kena ni dengan apa yang saya belajar dekat Poli, boleh apply dekat Masis ni? Subjek yang saya rasa paling kena lah, yang kita masuk IC, ni aku belajar. Okay. Antaranya microwave dan juga fiber optic. Sebab dia dua sistem yang beza. Dia dua-dua mahata isyarat telekomunikasi. Jadi kalau kalau microwave dia dari tower to tower. Okay. Tapi kalau fiber optic tu dia menggunakan sistem kabel fiber optic. Dia
boleh tak beritahu saya sikit? Saya pun macam samar-samar lagi untuk apa yang panggil, apa kegunaan mikro ni dengan fiber ni. Saya Tak ada saya idea. saya tak ada idea. Saya pun tak ada idea. Sebab dia macam tawa-ketawa macam saya tawa-tawa. Saya macam Jadi untuk microwave ni, dia menghantar satu isyarat daripada point A ke point B. Kalau kita tengok kat luar sana tu ada Pecawang. pecawang tu lah. Pecawang. Yang warna merah tu. Ah. Kadang yang kecil sikit yang ada lampu tu, lempo dia panggil. Jadi dekat situ kalau kita tengok dekat atas tu, dekat bahagian atas dia ada yang bulat-bulat tu. Antena. Okey. Jadi benda tu lah yang memancarkan frekuensi. Isyarat. Ginilah Syafiq, mudahnya macam ni. Kan Syafiq dengar suara saya ni kan. Sebab suara saya ni dia ada signal sampai. Ini dekat ni 1 meter. Kalau bangunan sebelah tak dengar dah. Sebab suara tu dah akan faded akan jaga tu. Dia kita perlu ada carrier pembawa dia. Betul. Pembawa dia akan bawa suara saya ni. Nampak kan? Suara tu pusing. Dia akan bawa dia lah. Akan bawa ke Temerloh contohnya. So tower Kuantan, tower Maran dia berhubung. Dia bawa suara saya ni. Betul. Sampai Maran. Sampai Maran dia bawa suara saya ni. Sampai Temerloh. Sampai Temerloh sampai ke mak saya. Mak saya boleh dengar tak kat saya. Tu teknologi tu lah. Carrier, frekuensi. Tu bawa dengan tower ke tower. Microwave yang bawa. Slow lah sikit. Paling laju fiber optic. Satu fiber optic tu boleh bawa sehingga berapa? 1 gig kan. 1 gigabit. Dan sebagainya lah. Tu very technical lah. What I mean to say, the telecommunication technology itself lah. Yang kita belajar di DEP dan sangat relevan buat masa sekarang ni. Cuba sekali lagi adik-adik keluar sana, ibu bapa lah especially yakinlah diri bahawa saja pembelajaran di Politeknik, Diploma Kejuruteraan Elektrik Komunikasi DEP sangat relevan buat masa sekarang dan sangat diperlukan oleh industri-industri di luar sana. Okay, Encik Asim, saya nak tanya macam apa yang sepatutnya saya ada kan. Contoh saya dah habis diploma, dan kemungkinan saya waktu latihan industri tu kan, okay, apa yang saya kena ada ataupun apa yang saya kena pegang. Macam okay, kau masuk sini, kau kena buat benda-benda ni. Kau macam contoh, kalau orang kata takkanlah masuk-masuk tu kosong, betul? Okay, jadi macam apa personality macam okay, aku masuk ni, okay, aku kena buat macam ni. Baru macam mana kita nak tarik orang sekeliling dekat satu syarikat tu supaya kita boleh berkomunikasi. Okay. Jadi kalau kita intern, jadi intern adalah tempat latihan untuk kita daripada kita belajar dekat dalam kelas dan kita praktikan ke dalam dunia industri. Jadi nasihat saya, jangan malu bertanya dan juga jangan malu bertanya dan juga bina rangkaian. Kalau dia macam kabel, tapi kita pandangan negatif yang kabel lah. Kabel. Dia kerja sebab ada kabel. Betul. Macam tu. Kabel tu lah. Tapi sebenarnya benda tu bagus. Contoh kalau kita ada Kenalan. Tapi kita ada kemahiran A, orang lain pun ada kemahiran A. Baik. Jadi cuma kita ada lebih, iaitu kabel kita. Kenalan tu. Baik, rangkaian. Baik, itu rangkaian. Jadi itu membantu kita lah untuk mendapatkan kerja nanti. Taklah tu saya nak cuba betulkan sikit lah. Jangan tengok dalam kita ada kabel dalam projek tak. Masa Asif tadi kan. Kita intern betul lah. Masa intern tu kita dah bina rangkaian dah. Kenal orang tu, kenal orang ni. Betul. Kenal bos, kenal bos. Saya mula-mula pun macam rangkaian orang panggil kabel macam bizar. Kalau kita dah start berkomunikasi tu, insyaAllah lah kita dah boleh maju dalam bidang tu lah. Betul Asyik? Betul. Jangan salah sangka pula. Kena ada saudara tu boleh kerja. Tak jadi tu. Si Asyika ada saudara dia tu. Tak ada. Memang saya masuk kosong. Itu sangat kagum tu sebenarnya. Dah kata saya mengagumi lah. Memang saya tak kenal siapa-siapa dalam tu. Jadi kira mana minggu pertama tu macam datang borak ni lah, macam perkenalkan diri apa semua. Maksudnya minggu pertama tu Encik Asim berkenalan lah. Berkenalan. Memang minggu pertama berkenalan dengan orang dan juga berkenalan dengan equipment. Sebab teknologi lagi advance. Dia laju kan. Cuma komunikasi ni dia teknologi very rapid lah. Sangat laju lah. Apa kita belajar sekarang memang relevan,
tapi masa yang sama dah berkembang lah. Kalau sekarang 5G, Betul. nanti insyaAllah dalam 2-3 tahun ke akan ada 6G. Masih generation Itu tu. yang saya dengar lah. Ha. Semasa saya training tu. Equipment pun dah ready kan? Ah? Equipment dah ready kan? Cuma Tinggal nak launch lah. nak establish je. Oh. Okay, Cik Aziz. Right. Orang kata, apa persediaan yang Cik Aziz lakukan kan sebelum nak masuk sebelum nak masuk LI ke ataupun sebelum nak dapat kerja medicine kan, apa persediaan awal sebelum kita nak masuk dekat sesuatu tempat tu untuk bekerja? Contoh dia macam daripada segi penampilan ke, ataupun apa personality yang baik ke, ataupun memang masuk memang orang kata pasal belajar je kena ingat, pasal benda-benda lain tu kita ambil remeh ke macam mana? Jadi untuk kita dapatkan satu pekerjaan tu, macam saya cerita tadi, soft skill tu kena ada lah. Jadi dia orang nak tengok juga bagaimana kita komunikasi, bagaimana pengurusan masa kita, disiplin kita. Itu yang dia orang ambil kira sebenarnya. Jadi untuk apa yang kita belajar dalam kelas tu, untuk kita kegunaan kita semasa kita bekerja. Jadi dia kena seimbang lah dua tu. Kita kena bersedia daripada soft skill, communication semua, dan juga knowledge yang kita belajar semasa di poli tu, semasa dalam kelas tu. Betul, macam soft skill dengan communication ni pun orang kata bukanlah waktu time belajar baru bukanlah waktu time masuk tempat bekerja tu ni baru time tu kita nak belajar. Mestilah kita belajar time dekat polis ni apa semua, betul? Betul. Macam contoh presentation ke, mini project apa semua yang macam sebelum-sebelum saya pun macam kali kan saya sebenarnya pun dulu aku kata malu-malu juga sebab nak progresi apa semua kan. So macam mana nak orang kata nak bawa diri tu, saya pelan-pelan borak dengan orang ni macam mana. Lepas tu untuk presentation apa semua saya macam borak kata macam ni nak cakap macam ni lah. Kat situ lah terbina rangkaian dan apa semua kat situ. Okay, correct. Encik Rais, Baik. orang kata sebagai orang lama dekat polis ni kan, ataupun lama. kat situ kan. Betul lah. Orang kata apa pandangan Encik, apa yang kami sebagai pelajar ni kan, apa nasihat yang Cik boleh bagi kat kami? Maksud saya macam nasihat, kalau contohlah, kalau orang nak sambung belajar, macam apa nasihat dia? Kalau orang tu nak bekerja, apa nasihat dia? Dia macam tu. Soalan pertama tadi kan, orang lama tu kan. Saya setuju tu. Dulu saya kat sini, ramai saya panggil akak, abang, akak, abang. Sekarang akak, abang tak ada dah. Tinggal seorang atau dua saja. Lepas tu orang panggil saya abang pula. Betul lah. Memang lama dah tu. Agak lama lah. Tak adalah. Apa nasihat tadi Nasihat dia. Okey. Kalau nak sambung belajar, pastikan sambung belajar, awak buat sambung belajar lepas ni lebih baik daripada apa awak belajar sekarang. Kalau sekarang saya macam aku patut jadi pengurusi kelab elektron lah kat Polisas. Aku kat UTSCM ni aku jadi pengurusi kelab neutron UTSCM contohnya. Kalau dulu aku tak jadi pelajar favourite kepada pensyarah A, pensyarah B, pensyarah C kan, aku akan pastikan aku jadi pelajar favourite pada pensyarah A, pensyarah B, pensyarah C. Kalau dulu aku macam banyak buang masa ataupun tak memenuhi masa tu untuk aku banyak main game ke contohnya kan. Apa guna aku main game ni? Aku bantu institusi untuk create satu elemen baru ke, environment baru ke, nak lead satu team ke kan. Aku nak buat podcast contohnya. Di UTSM kan, di Unimed, di UMPSA dan sebagainya. Satu perkara lah, buat perkara lebih baik daripada perkara awak belajar. Itu kalau saya mau belajar. Kalau kerja, aku akan pastikan bila aku kerja nanti, bila orang tanya je, pandai lah awak buat kerja, awak daripada mana? Saya dari Polisas. Aku akan bangga sebut saya daripada Polisas. Pandai lah awak buat kerja. Dulu ni splash ni belajar kat mana ni? Dulu Cik Rais saja Polisas. Aku bangga sebab perkara tu. Perkara macam tu lah, biar apply. Betul tak? Setuju sih? Betul. Saya nak tambah sikit yang menjadi pelajar yang disayangi pensyarah. Benda tu sangat penting sebab apa? Sebab bila kita ada connection dengan pensyarah kita, sebab dalam resume tu nanti kita akan letak reference. Baik. Kalau kita tak ada pengalaman, kita tak ada pengalaman kerja, siapa kita nak letak? Jadi pensyarah itu sendiri yang kita kena letak Reference. dan dia akan tolong kita recommendkan kepada syarikat tu apa yang kita buat semasa di poli, apa payah kita. Dia akan tolong recommend kepada syarikat itu sendiri melalui reference yang kita letak dalam resume itu. Jadi itu penting. Dan kalau kita dulu huru-hara, siapa nak recommend kita, betul tak? Betul. Macam tadi Cik Rais kata pasal favourite, orang panggil pelajar favourite. So macam mana orang panggil
Cik Hasif kan sebagai pelajar macam mana orang panggil macam mana nak ambil hati soalan syarah tu? Macam jadi favourite. Ada jadi favourite. Jadi Tak tahu juga tu. Kalau perempuan senang. kalau saya memang kalau di JKE saya kurang sikit lah. Terus saya cakap saya kurang sikit berada di JKE. Saya banyak berada di luar. Bukan luar Polisas tapi saya berada di kelab luar daripada JKE iaitu PRS itu sendiri. Di mana PRS diselia oleh kaunseling. Kaunselor Polisas. Jadi saya banyak berjumpa dengan dia orang lah. Banyak minta nasihat semua. Jadi bila kerja tu saya minta puan tu sendiri iaitu Puan Adilah. Puan Adilah. Dia dah pindah. Baik. Okey. Saya minta dia untuk recommend saya kepada Maxis lah. Semasa dalam resume tu. Dan resume tu referral tak Puan Adilah. Reference saya tak Puan Adilah dan juga PA saya. Siapa tu? Puan Azimah. Puan Azimah. Dia hadir ni. Okey. Okay, semua boleh dengar apa yang Cik Hasif cakap tadi. Nak jadi pelajar favourite tu senang cerita dia kata kena banyakkan panggil berkomunikasi dengan pensyarah tu apa semua. Banyak bertanya. Banyak tanya lah. Betul sebab Bukan body as if kan? Bukan body. Tak ada. Body ada isi lah. Dia kata sebab orang kata bukanlah setakat ada borak kosong macam okey kita berborak mula-mula okey mungkinlah mula-mula nak borak terus takut-takut kan tapi bila dah start borak dengan contoh macam dengan saya dengan Cik Raif pun mula-mula takut-takut juga tapi bila dah lama-lama macam okey boleh macam ni macam tu sebab dia orang dah pengalaman jadi kita tanyalah macam mana dia daripada macam mana laluan dia untuk sampai ke tahap ni. Right. Asyik ada pensyarah favourite? Saya Setakat ni lah. setakat ni ada Boleh semua? boleh Puan Maisha. Puan Maisha. Sebab Puan Maisha ajar saya digital ni elektronik. So yalah bila suka subjek tu. Suka subjek tu. Yalah benda saya suka dan mula-mula orang panggil lah masuk wayar-wayar ni apa semua tapi bila orang kata benda tu faham tu persyarat dan Puan Maisha ajar saya macam ni tak adalah sesuka yang orang panggil expectation awal tu dia macam tu. Alright. Okay. Apa lagi? Saya nak tanya banyak sebenarnya saya nak tanya ni. Dia macam okay. Daripada pandangan Cik Hasif sendiri kan untuk sambung belajar ni apa orang panggil nasihat kan nasihat daripada seorang alumni sendiri, seorang alumni Polisas. Apa yang nasihat contoh apa nasihat yang Cik boleh bagi kat saya untuk saya lepas diploma better awak sambung belajar. So apa nasihat dia macam tu? Untuk lepas kerja kalau nak kerja apa pula nasihat yang sepatutnya Cik ni orang panggil saya kena pegang benda tu dan buat ke depan. Jadi nasihat saya kepada rakan-rakan di luar sana, kalau kita nak apa kita nak buat selepas ni kita nak sambung belajar. Baik. Jadi kita pilih haluan kita yang betul lah. Contoh kalau kita jangan gamble lah. Kalau Dazing bahasa biasa gamble lah. Sebab gamble memperjudi kan. ambil je kita tak tahu ada tujuan. Betul. Dia ibarat kita naik satu train, kita beli tiket tapi kita tak tahu nak pergi mana. Jadi tahu ada tuju dan kalau nak kerja tu make sure persiapkan diri dan cari kerja yang betul yang related dengan course yang kita ambil. Sebab mudah untuk kita kita dapatkan pengalaman dan kita boleh pergi jauh lah. Baik. Okay, Cik Rais. Baik. So, orang panggil sebelum kita tamatkan kita punya ni. Sebab, yalah. So, di sepatah 2 kan? Sepatah 2 tu. Kalau sepatah 10 boleh lewat lagi. Sepatah 2 tadi. Okay. So, saya orang panggil sebagai nak jadi penutup lah. Baik. Cik Rais ada tak orang panggil berapa panggil macam tadi saya tanya nasihat betul. Betul nasihat tadi lah. So, saya nak tanya Cik apa yang orang panggil cadangan yang lebih bagus sama ada belajar atau sambung kerja untuk orang panggil lah sebab kan semua yang dengar bukanlah pelajar orang panggil pelajar di Polisas saja betul sebab kan so semua orang lain akan dengar. So apa pandangan Cik? Cuba kita tanya lah. Saya ulang balik lah. Saya emphasize balik kan. Bila ada orang tanya which is better lah kan. Mana betul pergi sambung belajar atau sambung kerja kan. Terus saya cakap you nak further lagi you nak berjaya lagi, nak sustain masa depan, you kena usaha untuk sambung belajar. Betul tak? Tapi masa yang sama kalau ada peluang untuk kerja, terus grab tu peluang. Jangan sia-siakan kan. Jangan sia-siakan dan sebagainya. Terutamanya especially lah kepada SPM, lepas SPM, terus buat keputusan pada hari ni kak.
Bpjs SPM bukan berada pada keadaan untuk buat pilihan lagi. Kerja ke sembang belajar, tak. Kerja sembang belajar ni adalah peringkat belajar yang lanjutan lah, diploma, degree, master dan sebagainya lah kan. Belajar SPM awak ada satu pilihan saja, sambung belajar. Kalau tanya saya, diploma kejuruteraan elektrik komunikasi, Politeknik Sahaja Ahmad Shah, Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Tanpa Alright. pilihan. Okey, baik. Terima kasih Encik Rais dengan Encik Asif Baik, baik. kerana orang panggil datang dekat kita punya podcast kali ni. Okey, dan Okey. dan untuk semua jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Sepatah dua Polisas Educast di saluran YouTube Polisas Shoutout Tibet. Sekian, terima kasih. Dari studio ke hati pendengar.